Okey, Assalamualaikum. Saya Ahmad Isa dari Jiwa Kembara. Untuk episod kali ini, saya nak kongsikan pengalaman saya bersama dengan isteri camping di Tasik Karyar selama 3 hari 2 malam untuk belajar memancing. Hari yang pertama, kami cuba untuk memancing tapi kumpau langsung tak dapat ikan. Dan cubaan hari yang kedua, Alhamdulillah dapat 3 ekor ikan. Dan hari yang ketiga, kami dapat 15 ekor ikan. Alhamdulillah. Selepas kami dapat ikan, kami masak dan kami teruskan kayuhan sehinggalah ke hotel kerana kami nak cas handphone dan basuh baju. Okay, so let's go. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah survive for another day. So malam tadi kami bermalam di patutnya kawasan awam ni, tapi malam tak ada orang. So dia bagi kami bermalam dekat sini secara percuma je. So hari ni mungkin kami nak pergi memancing dan esok lah kot baru akan mula kayuhan ke arah Rusia, insyaAllah. Okay, jom kita tengok ikan yang kita dah letak batal pancing semalam. Tengok ada ke tak. Mari kita tengok siapa yang kena. Oh, batal pancing ada lagi kat situ. Tak bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia cabut? Cabut di sangkut. Habis. Umpannya habis, ikannya tak ada. Selesai. Ini maksudnya bagi makan ikan, bukan tangkap ikan. Ayaya. Kita bagi ikan sarapan hari ni. Bagi ikan sarapan. Yeah. Selamat pagi. Orang sini tengah buat lemping. Dia pergi buat lah aktiviti dekat sebelah, nak tahu tak dia buat apa. Bagi ikan makan. Bagi ikan makan. Dia tengah pasang. Dia tengah pasang cacing dekat tu, mata kayu. Sebenarnya semalam kita orang pergi kedai pancing. Dan kami terpancinglah hati owner kedai tu, dan dia bagilah kami sebatang pancing. Sebatang joran dan umpan cacing, betul-betul umpan punya. Okey. Lain Sini. saya ada kemungkinan akan berhenti. Nak tengok tak apakah suami saya lakukan. Ni tak dapat ikan tak tahulah. Abang tengah bantu lemping. Panjang sangat tu. Dia tak sampai dekat mata kail tu. Dia kena belit. Nampak tak tadi ya? Dia dah belit, dia keluar belit. La haula wala quwwata illa billah. Minta maaf lah ya kakak-kakak, ya Allah. Hari kedua kita memancing waktu siang. Malam tadi kumpau. Orang kata kumpau itu pasti. Strike itu rezeki. Jom kita tengok adakah hari ini kumpau ataupun rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berniat untuk menangkap ikan kerana Allah Ta'ala. Dan boleh makan ikan hari ini, insyaAllah. Nah, ini apa yang kita boleh belajar. Okay, kita try dekat sini. Ini pancing yang agak murah yang diberikan. So dia tak berapa nak strong lah. Kita pun baru nak belajar. It's okay lah, gunakan pancing yang murah dulu sebelum kita menggunakan pancing yang mahal. Dengarkanlah deruang intikah roda menyusul waktu. Dia merenung jalanan jauh, diburu resah impian menggunung. Ucapkanlah baik kata restumu membunga di hati. Harum mewangi di laman sepi, mengalir semangat membangkit jiwa. Lihatkanlah fitrah manusia, menghormati dan berkasih sayang, mengangkat keamanan. Okey, cubaan kedua tadi kumpau lagi. So, cubaan ketiga kita naik bot pergi ke tengah-tengah Tasik. Adakah kali ini kita bernasib baik? Jika diizinkan Allah, insya-Allah akan dapat ikan hari ini. Hari ini kita naik bot. Okey, bersiap siaga. Bersiap saja. Mari kita. Ni kena tolak dulu ke tengah. So kena basah sikitlah kaki. Oh gitu.
Okay, jom kita pergi ke tengah tasik pula. Kali ni kita main air sikit. So ni dia kena tolak sikit. Ya. Goyang bang. Naik dulu. Oh gitu. Hati-hati. Hati-hati di bawah berlari. Betul kena ada baldi. Wah. First time naik makhluk ni. Sudah kayuh di air ya. Pesan. Misi mencari ikan di tengah tasik. Dah pasang ke tu? Mana kata pasang ni? Belum. Ya dah pasang. Kita pergi pot dulu ke? Kita pergi pot dulu. Oh, macam tu. Tipis sana. Satu bang kat Malaysia. Apa nama makhluk ni bang? Apa nama makhluk ni? Ha? Apa nama makhluk ni? Bot kayu. Bot kayu. Sangat comel. Masya Allah. Dari majariha wa qasaha. Dah betul ke depan? Dah ke depan. Pergi ke pulau tu ni. Ke pulau. Amat tengok. Jauh sangat. Sebab kan kaki saya pendek. Hari ni kita tak kayu. Kita kayu. Kita tak kayu atas darat, hari ni kita kayu atas air. Air. Ini kayu dia. Ini macam teringat macam jendam. Nora. Nona. Nona pun Nona. Sana ke pulau. Okey. Ni. Dah. Okey, abang pula tunggu sikit macam tak jadi. Basuh. Betul cucuk balik ujung dia tu. Kita mancing sampai habis. Sampai habis caci. Mancing tak payah pergi balik.
ikan nanti baru rakam beli. Lihatkanlah fitrah manusia, menghormati dan berkasih sayang, mengangkat keamanan bersama. Okay, dah beberapa kali cubaan meletak cacing. Cacing habis. Cacing habis ke? Tak, cacing yang diletak kat umpan tu habis. Untuk hari kali pertama ni, kita belajar daripada kesilapan. Mungkin cara ni salah. Dia ada cara yang betul, cuma kita belum jumpa lagi cara yang betul. So kita belajar daripada kesilapan. So mungkin kita akan jumpa orang tempatan yang memancing hari ni, boleh belajar daripada dia. Tapi kita tak jumpa lagi orang yang mancing hari ni. Ya, ada kemungkinan saiz mata kail, lokasi dan kesabaran. Atau jenis joran kot. Jenis joran macam tak ada guna lah. Jenis umpan. Tapi ikan kat sini dia tak makan cacing. Dia makan plof, fish Burma. Ini apa tu? Tengoklah kat sini, relax-relax, tenang-tenang je. Yang ini baru di mana ketenanganmu? Ke sanalah, jom. Belok. Ayah pegang. Dengan nak pegang spek ni lagi nak pegang. Tengah ringkap pakcik tu. Tenang-tenang je pakcik tu. Ya. 2 ekor yang. Ayah punya sangkut lah pula. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tak kumpul hari ni. Tahniah. Allah, terlepas ekor. Cepat bang, tarik. Terlepas ekor. Ini kan ikan kalai bawa dalam. Kamu masuk dalam ni. Oh. Cepat. Apa? Dah. Gaya dah ekor. Pecah telur, pecah telur. 2 ekor tadi, masya-Allah. Terlepas dah ekor. Ikan ni. Cantik. Saya macam tu orang lepas dia, tapi kita first time. Tak apa. Tengok kalau dia lebih besar, kita pertimbangkan. Nah. Kita bagi cacing. Nah. Jangan nangis. Macam ni. Ya. Dah. Hari ni punya diorang pergi lunch. Sabar. Oi, sabar. Sabar kau je. Alhamdulillah. 2 ekor sudah. Alhamdulillah, dapat 3 ekor. Tapi seekor terlepas. So, pecah telur. Kira ni sepanjang hayat dah ni. Sepanjang hayat ni. Pertama kali dalam hidup dapat ikan. Oh, ini yang orang kata racun ni. Nak lagi. Ke mana kita? Macam tu lah ya. Kanan kiri oleh kerana kaki kita pendek sikit. Lihatlah mereka melakar sengketa, membawa kabar duka dan dusta, merekah tanah milik bersaudara. Oh saudara. Okey, sekarang dah pukul 5.30. Masuk balik. Dah lapar. Dah siap solat je. Nak fikir satu dia. 3 ekor. Aduh, ni. Mana nangis nak? Faham?
Macam dah lapar. Ini punya pasal orang mancing. Padahal tak dapat ikan pun. Dia lebih kepada geramnya tak dapat ikan orang tu. Lepas tu kalau dapat tak bersyukur. Kita lagi aku dah lagi. Jaring apa? Yang kecil-kecil tu geramnya. Oh bos. Bos. Smile. Aduh. Okay. Oh gitu. Only 3 fish. Small fish. Aduh lah. Ada bahagi dah. Spinning. Yes. Pengalaman. Kita tak minum air pun. Oh. Gila lupa daratan. Ya, alhamdulillah ni hasil kita hari ni. Berat juga ni. Air je. Air je yang berat. Okey, Rahmat. Allah. Ini ikan hasil tangkapan tadi. Setelah dibasuh, dilumur dengan kunyit. Bunuh. Lumur sama kunyit. Yang kena cakap kuat sikit. Sebab tak ada mic. Lumur dengan kunyit dan garam. Mana garam? Seriau tengok muka abang. Kenapa? Ni masam. Masin. Okay, kita dah perap ikan ni sama garam dan juga kunyit. Ini style masak asam mak saya. Biasanya mak letak ada serai, ada halia, bawang putih seketul tu kan. Dia tak tumbuk. Lepas tu bawang, kentang ni sajalah accessory buat tambah-tambah. So sekarang ni kita nak dah boleh lah pula bang. Masak ni pula. Dah ni. Dah Cari bawang putih dah. Okey. Rasa sikit. Jangan entah lagi ya. Tutup. Dia tengah dalam proses. Tanak tu kan. Maksudnya tanak tu. Maksudnya dia dengan Tapi dah tutup api. boleh lah tutup dulu. Tapi kalau tak masak juga nanti memang kena panaskan balik. Oh gas. Tutup. Okay, bawang putih. So bawang putih, bawang merah, asam jawa, Tolak sana sikit. kentang. Kita bagi lembut dulu kentang tu. Okay, kita rebus guna air sikit je. Pakai air dalam termos. Sebab nanti dah air dalam termos ni pun dah nak isi dengan air yang baru. So ikan ni kita dah perap garam dengan kunyit. Jadi kat sini tak payah letak garam dalam nanti masin. So dah pasang api. Okay, sebenarnya masak dia guna api kecil je. Macam tu. Sikit. Salah sikit bang. Sebenarnya memang api ni kecil dia. Dia taklah setara macam api dekat dapur biasa. Oh jangan apa sana. Oh, ada halia dalam ni. Biasanya mak masak asam ni, mak masak tempe. Tempe masak asam ni. Dia letak macam tanda, macam tu. Herbu-herbu tu lah. Tapi sedap lah. Ni kita guna bahan halia dalam. Oh, dah masukkan ikan. Reti yang kecil ni untuk steam ikan ni. Dan masakkan kentang dalam tu. Dia macam ikan steam lah. Macam tu. Okay, dah siap. Nampak cantik ya.
Cantik. Smell good. Oh, smell good. Terkeluar-keluar mata dia orang. Berbaloi ya. Ikan setim. Ikan setim pai. Kurang masin. Kenapa dia jadi manis? Kurang masin hanya letak garam dia. Oh, kenapa kurang masin? Sebab ada kentang. Tak boleh makan lah? Jadi mungkin atasnya tu ni. Tapi bawah tu sama. Bawah macam dah. Dah kering bawah. Kita letak air sikit dalam dia. Bagi peluang. Tak sekata. Yelah tadi tak korek. Nak kurit takut melimpah. Banyak sangat nasi ni Adilah pun. Biar tak pakai periuk kecil. Tok. Kita gayakan dengan cili. Ya Allah, kan aku dah cakap jangan main dalam ni. Kan dah. Berlebah. Sudah. Lauk tambahan. Okay, jom makan. Dah tangkap ikan, dah masak ikan. Kita makan ikan. Ini masakan orang lapar. Tak cukup tambah. Spray cuci tangan. Paling besar untuk abang yang dapat tangkap ikan. Masak acar katanya. Acar? Acar Mainun? Acar ikan. Masak acar ikan. Tahu orang kata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bari'na fi ma ta'ala zabanar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa la fis samai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey, buat makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Puas sikit. Ni ikan jenis lain nanti kita share. Rasa dia apa. Okey. Masya Allah, Rahmat, thank you, спасибо. What is this? Дочка, дочка. Дочка. Сама дома пекла. Сама. Okay, Rahmat, thank you. Apple. Apple, apple cake. Apple cake. Yeah. Kita tak tahu nak bagi apa. Tu lah tu. Daughter. Daughter. Rahmat, спасибо. Itu tulang dia. Sedap ke? Boleh repeat lagi ke? Lepas ni kalau kayuh mesti nak cari tempat yang ada tasik kan? Walaupun kecil tapi kepuasan dia tu berbeza. Oh, manis dia. Kepuasan sebab dapat tangkap. Fresh. Apa perasaan makan yang hasil tangkapan ikan sendiri? Macam ni rupanya rasa pemancing. Apa? Kepuasan. Tangkap sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Lain lah kalau kita beli kat pasar tu. Rasa berganda kalau dapat kongsikan pula bagi kat orang kan. Dapat bagi kat ikan kat orang. Kena mancing lagi ni. Tasik lain lah pula. Udah ke abang dah ngantuk? Oh, yang nak sambung ke? Boleh ke? Boleh je. Cacing lagi kan? Nak nasi ke? Dah ke? Okay, tadi rasa macam nak makan sesuatu.
Baru sebut je, tiba-tiba pakcik tu datang. Dia tanya makan daging ke tak? Saya cakap makanlah daging. Dia kata ada bawang. Saya kata ada bawang. So saya bagi bawang. Tiba-tiba dia datang bawa ni. Nasi. Plof daging bersama dengan bawang yang dia potong tadi. Masya Allah. Rezeki malam ni. Takkanlah tali teguhan di hati meluhur. Manapun kau pergi menyemai benih, menuai kasihnya menyirami jiwa. Ya, Alhamdulillah, selamat pagi. Sekarang jam menunjukkan pukul 6.30 pagi. We survive another day. Kami masih lagi berkemah di Tasik Carrier ni. Okay, so hari ni saya nak buat kerja sikit. Dan Adilah nak pergi memancing katanya. We wait and see. Kita tengok macam mana kalau dapat ikan baru hari ni. InsyaAllah. Tengok view. Matahari sedang menaik. Matahari terbit. Sekarang ni anggaran sejuk dia dalam 15 degree Celsius. Ya kawan-kawan. Sejuk ni dah start kena pakai baju tebal. Masuk Rusia lagi sejuk. InsyaAllah. Okay, hari ni kita nak check out. Mungkin dalam pukul 12 ataupun pukul 1 ke 2 macam itulah kita akan check out. Dan cari hostel sebelum masuk ke Rusia sebab nak cas handphone, nak tukar duit, nak restock barang sebelum kami mulakan kayuhan ke negara baru. InsyaAllah. Bismillah. Oh, selamat pagi. Ini baru je lepas mandi. Macam mandi air ais tu. Oh, sekarang ni 15 degree Celsius. Belum masuk Rusia lagi. Kebas tangan. Balut balik dengan pakai baju tebal. Cincin bag. Dengarkanlah deruang intikah roda menyusul waktu. Dia merenung jalanan jauh. Di buru resah impian menggunung. Ucapkanlah baik kata restumu membunga di hati. Harum mewangi di laman sepi. Mengalir semangat membangkit jiwa. Buat nasi goreng lah hari ni. Nasi goreng Cina. Rasa macam letak sikit garam. Sikit je. Sikit je. Yelah bang, macam nak hujan lah. Hari ni hujan. Ini Selasa. Ya. Hari Rabu ke tak hujan? Hari 2-3 hari hujan. Mana ni? Hari ni April. Hari ni sampai hari Sabtu. Ya Allah, kat mana ni? Hari ni paling panas tahu apa? 20. Alhamdulillah dah mandi. Tapi hari ni paling banyak hujan ni, 80% ni. Ikut nak kita tahu hujan minggu ni. Abang ada kita tak kita kan? Ada, tapi bukan hari. Ayah ingatkan bukan hari ni. Berapa ni hari Rabu? Mungkin esok je kot. Sampai hari ni je kot. Esok tak hujan. Tapi hujan tu tak tinggi kita nanti. Ya. Allah. Cuma dia sejuk Mana nasi goreng dah siap. Jom, sarapan. Kita minta cadangan dia bang. Hari ni hujan. Adakah bagus saya keluar dari tempat ini atau kami pergi ke tempat lain? Saya dah tahu dah jawapan dia apa ya. Apa? Jawapan apa? Kita tak tahu, mungkin waktu hujan tempat ni jadi huru-hara. Dia tak suggest ke, tak tahu cakap. Kan? Ruang janja je ni, yang janja 17, sekarang ni 17 macam duduk dalam aircon. Janja ni. Tahu tak? Tapi roti ni sedap kalau ada air. Nak bayar apa ya? Over betul ya. Apa? Dah 3 layer kepala abang. Makan nasi nanti sejuk. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil sangat. Benefit. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan. Cili. Ya, harga kan. Makan dengan ni. Sedap ke? Tak.
Sejuknya menggigil bang. Sejuk ni kata nak mancing. Ya. Okey, sebelum bertolak, saya nak baiki sikit batang kemah yang dah terputus dia punya getah dia. So semalam saya ada beli getah dia. So saya cubalah untuk nak masukkan dia. Tapi dia besar, lubang dia kecil. So saya ikat kat luar. So dia kalau buka macam tu. Boleh masuk balik. Kecil. Tengok jadi ke tak? Jadi tak jadi kena jadikan lah. Lihatkanlah fitrah manusia, menghormati dan berkasih sayang, mengangkat keamanan bersama. Oh indahnya, lihatlah mereka melakar sengketa, membawa kabar duka dan dusta, merekah tanah milik bersaudara. Oh saudara. Okey, siap. Okey, sekarang jam 11.30. So hari ini dijangkakan akan hujan sepanjang hari. Kemungkinan kami akan sambung kayuh lambat sikit. Tapi hujan sini dia tak lebat macam kat Malaysia lah. So mungkin kami siap-siap kemas dulu. Lepas tu ingat nak pergi mancing kejap. Kat sini ada seorang pakcik ni memancing. So saya nak belajar memancing daripada dia. Semalam dah dapat tangkap ikan perch. Dia ada dua jenis ikan. Ikan perch dengan ikan pike. Ikan perch ni dia hanya sekadar celup-celup je lah. Dia panggil bottom kan. Tapi kalau pike ni dia ada apa dia panggil? Drill. Macam tu lah bunyi dia. Roller. So tak apalah, kita belajar lah macam mana istilah dia daripada pemancing-pemancing dekat sini. So saya belajar sesuatu perkara lah. So nak memancing ni, kita bukan beli batang pancing dulu. Kita kena study kita nak pancing apa dan dekat mana. Barulah kita beli batang joran. Dia sama je macam basikal. Basikal kita bukan boleh simply beli basikal je. Kita nak kayuh dekat mana dan apa objektif kita kayuh. Barulah kita beli basikal. Sama juga macam joran lah. So Alhamdulillah, sebelum ni saya pergi kedai joran, dia bagi joran percuma. So itu adalah benda yang bagus lah, supaya saya tak tersalah beli joran. So saya try dulu. Oh, joran ni tak sesuai untuk ikan yang saya nak. Nanti next time saya akan pergi sana balik, saya akan cari joran yang betul lah untuk cari ikan pike. So macam hari ni saya nak cari ikan pike, saya tak nak cari ikan perch. So kena guna joran yang berbeza lah. Gitu. Mata yang berbeza, umpan yang berbeza kan. Jom kita tengok pakcik tu mancing. Macam tu gaya nak mancing ikan pike. Dia kena baling. Dia bukan hanya bottom, hanya duduk saja. Yang ni dia panggil sebagai apa lah, time ni lah lupa. Ini dipanggil sebagai casting kalau tak silap saya lah. So maksudnya dia punya umpan dia tu kena bergerak sentiasa. Dia tak boleh duduk satu tempat je. Pakcik ni daripada semalam dia ada ni. Saya tak tahu semalam dia berdapat ikan ke tak. Sebab saya tak nampak semalam dia pancing kat mana. Dia datang naik basikal juga ni. Okey, jom kita mendekati pakcik tu. Harap-harap kita tak mengganggu dia mancing. You speak Ruski? Oh, Ruski, yes. English? English ke? лещ есть, Yes, English. лещ, щука есть, Oh, Ruski. да, карась есть. Your name? Ismim? А, ловится, на удочку ловится. На удочку, на спиннинг. Okey, pakcik tu dia bagi pinjam joran. So kita tengok macam mana boleh tak dapat ikan. Kita test dulu. Casting. So dia kata pegang macam ni. Lepas tu baru lepaskan. Wah, berjaya. Okey, lepas tu tutup benda ni. Baru tarik sikit-sikit.
Cabar juga benda ni kan. Tapi ni dia tak bosan sangat kan. Loh, sangkut pulak ni. Macam sangkut sesuatu ni. Ni gaya otai mancing casting. Dia gunakan mata pancing tipu Tak nampak dia jatuh kat mana. Okey, pakcik tu pun dah bergerak. So macam tu rasanya casting. Kalau 10-15 kali baling tak ada ikan, so tukar posisi lain, tukar tempat lain pula. Mungkin macam tu lah kot. Saya belajar daripada dia pakcik tu lah. Sebab dia bukan macam pancing ikan perch yang kita duduk je, tunggu je sampai dengap kan. Ada makcik sedang membasuh pakaian, basuh kuali. Kita kena beli sauk lah kan. Ini kan bilis. Belilah sauk. Masya Allah. Burung keluar. Burung keluar. Burung keluar daripada air. Itu ada seekor lagi tu. Ada seekor lagi tu. Tengok tu kat sana tu. Pun berenang. Hilang dah itik. Masya Allah ya. Haiwan-haiwan yang ada di ekosistem Tasik Carrier ni. Aktiviti mengapak kayu je. Kuat ni, besar ni. Wah. Oh gitu. Ini tak payah gijim ni. Oh, okey. Tumor. Oh, itu. Atas boleh. Dia susun musik. Okay? Okay. Alright, Ahmad. Okay, so tu cara mengapak kayu dan untuk customer dia datang selepas ni. So dia akan letakkan dekat sini. So siapa-siapa customer datang nak bakar, dia orang biasa bakar barbecue kat sini. Kebab lah, daging. Dia orang memang suka makan daging kat sini. So dia akan bakar kat sini. Ataupun dekat dalam, kat bawah tu dia ada sauna. Okay, jom kita pergi tengok dia punya sauna dia. Saya ingatkan kat bawah ni dia punya tempat tidur tau. Tapi bukan. Tapi kalau nak berkemah mungkin boleh lah kot. Dia ada tempat lepak, meja makan dengan bilik sauna. Okay, jom kita tengok ni. Atas air dia, sauna atas air baik. Ni lah kot tempat lepak kalau nak tidur kat sini lah kot. Okay. Ni dia orang terjun malam-malam kat sini. Dan ini dia bilik sauna. Dia minum kat sini kalau panas, kalau sejuk kat luar, kat sini dia minum. Dia bilik sauna dia. Dan ni shower dia. Dia mandi shower. Daya. Oh ada. Ada air. Okay, tutup. Okay, kalau nak memancing pun boleh mancing kat sini. Dan kita tengok atas.
Baik lah tempat dia. Duduk seminggu kat sini pun tak apa. Baring kat sini boleh, mancing atas ni boleh. Okay, so kita nak pergi mancing hari yang ketiga. Kita try dekat rumah atas air. Hopefully adalah seekor dua. Okay, so ini rumah atas air dia. Rumah bot dia panggil Tapi dia bukan tempat tinggal. Dia hanyalah tempat lepak. Kita kata sekejap kat sini. Mungkin dalam sejam kot kat sini. Okay, so sini pot pancing kita. Member tengokkan abang memancing. Okay. Apa nama dia? Daniel Daniel nama dia Daniel bang? Dia Daniel? Betul lah. Sedih betul. Dah buat dulu. Dia kena ada batang juga untuk malam kan? Dia kena ada batang juga untuk malam kan? Oh, ya. Ikan kecil yang nak ikan. It's big fish. It's big fish. It's not big fish. Small fish. Надо поедешь в процессию года. Ini dia baru nak membesar. So kita lepaskan dia. Bye-bye. Ambil gambar. You want? Hai. Masalahnya berbelik balik ni. Ya ampun. Dapat. Buat. Comel. Hanya. Dia dapat juga. Oh, dapat juga. Kena ambil gambar ni, please. Take photo. First time. Walaupun tak ada joran. Inilah yang selalu main-main. Tanya aku dah masuk periuk, tahu tak? Ni nak tak ni? Ambil. Kecil-kecil ni mak ambil juga. Boleh lah. Ni dah, dia nak kena makan dah ni sebab dah pecah dah ni. Wah, yang dah pandai mancing. Dapatlah seekor. Sini. Barulah rasa macam bolehlah keluar kat kawasan ni dengan tenang aman. Itu besar buat hati. Fish. Hah? Oh, lagi besar. Jahat tu. Menunjuk nampak. Aduh. Oh, fish. Lagi. Expert buat. Oh. Ni rasa macam ada. Oh. Aduh. Senang je dia tangkap. Aduh, bagi roti je. Bang belajar bang daripada dia bang. Oh, bolehlah masak dulu sebelum gerak ni. Ini bezanya orang sungai dengan orang bandar. Oh, dia ikat macam tu je. Kita punya pun dah habis. Roti je guys. Oh, dia punya joran juga tapi dia tak pakai joran. Oh, gitu. Dah, senang je dapat ha. Kita komen kecil. Dah lah lama kecil dah tu. Ayah, abang rasa kat tepi-tepi ni je lah. Bukan jauh-jauh lah. Ya ke? Macam dah. Yelah sebab ada makanan.
Tak payah bersungguh-sungguh nak pergi jauh-jauh kan. Tu. Terus kena. Tu. Lepas tu habis lah dia punya. Bila dia dah kena makan sekali tu, dia dah kembang kan. Roti tu dah kembang kan. Saya pakai roti. Dia sampai merah tu tenggelam, baru dia rentap. Selagi tak tenggelam, ikan kecil lah yang makan nasinya. Okay, hari ni kita dibantu oleh expert untuk mengikan. Begini je dia mancing lah. Rasanya dah habis tu dia punya bait dia tu. Ikan perch. Tak, dia macam ni sikit. Dekat depan supaya dia nampak besar. Alah, melintang. Okey. Oh, inilah dia suasana ya. Tempat kita menangkap ikan. Belajar menangkap ikan. Mengail ikan. Brother tadi tu dia tak pakai kail pun. Tapi dapat banyak ikan. Alhamdulillah hari ni dalam sejarah saya dapat tangkap ikan. Kail ikan lah. Bukan tangkap ikan. Kail ikan. 3 ekor bang. Yang punya. Sampai lupa dah. 3 ekor. Yang itu masih belum berpuas hati ya. Masih belum berputus asa. Lagi. Last. Tak menghabiskan umpan yang ada. Inilah yang dikatakan telah terkena getah. Ya. Telah terkena lastik ya. Getah. Oh, getah. Dapat? Alhamdulillah akhirnya. Betul ni last ni? Betul ni janji last. Nice lah tempat ni dia sediakan memang tempat untuk mandi lah. Semalam ni diorang berterjun-terjun kat sini ni. Ada tempat rehat. Kapasiti mungkin dalam 10 orang boleh kat sini ni. Berapa? Cacing ada lagi. Macam mana ni? Ada lagi pula cacing. Okay, ni lah hasil tangkapan kita hari ni. Nak ke mana? Comel ni. Tak apalah. Kita makan je lah. Macam mana? Macam. Ni berada tadi tangkap. Dia tunjuk skill guys. Tengok besar-besar dia dapat. Relax lah. Macam mana dia boleh pilih yang besar-besar? Itu ilmu bab lain bang. Okey, Ustazah cuba untuk memasak ikan hari ni. Ada berapa ekor semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kecil 2, 3, 4, 5. 7 campur 5, 12. Okey, hasil hari ini ada ikan yang besar, ikan yang kecil. Yang kecil tu sebab dah berdarah ada muka dia. So kita ambil juga nak bagi kat kucing. Tahniah Cik Entin. Oh, Masya Allah. Rahmat. Syukur. Spasiba. Yang masak dah. Masya Allah. Kita orang baru je nak masak ikan. Tapi rezeki datang dulu. Ini pun rezeki juga. Ini pun orang yang pancingkan. Yang besar-besar semua daripada diorang. Macam rahsia tak? Ini ayam kampung. Ini bencin. Ayam rasa yang Belanda pun. Selamat datang ke dunia ini. Susah nak masuk lain ni pakai. Rendam betul. Aku suka lah bukan masak tu lah. So Ikan semalam. ikan ni dicocok sampai ke mata tembus ni. Yang kecil kita bagi kucing.
Jauh duduk lagi. Jangan ada orang kacau, aku nak makan. Ini masak apa? Tak tahu. Tak tahu. Ini tomato, ada rempah, ada apa, kari. Serius, saya memang tak tahu nak masak macam mana. Ini tomato, sebiji dari besar. Tomato tu, kita hancurkan. Oh, ya Allah, patutlah sedap ni kat sini. Duduk depan api. Kan besar, datang sini. Kari. Ni apa nama? Ikan masak. Perencana Maggi. Macam mi segera. Perencana segera. Maggi. Perencana segera. Ikan perencana mi segera. Untuk kari. Untuk kari. Rempah, tomato. Rempah tak tahu itu. Siap. Sedap, dia perlu apa rasa? Sedap. Terima kasih. Lama dia fikir tu. Kau tak rasa apa? Tak sedap. Tapi yang kata rasa kari tu tak macam kari biasa lah. Oh. Tengah fikir rasa dia. Sedap. Kan sedap. Tapi tak tahu macam mana nak explain. Dia tak ada rasa yang kita pernah jumpa sekarang. Rasa dia tak familiar. Tapi okey lah. Makan dengan nasi Tambah ni garam okey sikit kot. Setuju tak tambah garam sikit lagi? Boleh lah. Dia jadi rasa asam lah sebab tomato kan. Rebus asam lah namanya cerita dia. Ada letak asam juga lah. Tak ada asam. Tomato lah. Tomato, masam tomato. Tomato dia sebiji tu bang, besar. Yang masukkan, yang masak tadi tu. Sebiji lah tu. Sebiji. Kena bagi diorang rasa ni. Diorang yang tangkap. Aduh. Okay, Alhamdulillah setelah 3 hari 2 malam duduk dekat Tasik Carrier ni. So, sampailah masa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kebaikan orang di sini. Semoga kita berjumpa lagi. Semoga Allah merahmati mereka, insya-Allah. Bismillah. Hari ni kita nak pergi ke hotel untuk nak cas segala benda sebelum bertolak ke arah Rusia pada keesokan hari, insya-Allah. Bismillah. Let's go. Okay, masuk untuk kita beransur. Okay, brother. Going. Mana member lain? Okay. See you. Cari persamaan di tengah lautan manusia, raih perbezaan, lukis warna dunia. Biar perpisahan, tinggalkan air mata, syukur dan doa jadi jambatan jiwa. Ada senyuman, ubat segala lara. Ada tangisan, tanda kita manusia. Di bumi asing ku temui saudara. Kasih ikhlas, anugerah yang berharga. Indahnya rasa, walau kita berbeza, dalam jiwa ada cahaya yang sama. Cari persamaan di tengah lautan manusia, raih perbezaan, lukis warna dunia. Biar perpisahan, tinggalkan air mata, syukur dan doa jadi jambatan jiwa. Alright, kita dah sampai hotel. Alhamdulillah. Siap ada gambar kemah, boleh kemah ke? Hari terakhir di Oral sebelum bertolak ke arah Rusia esok, insya-Allah. Okey, kita dah dapat satu bilik 12,000 satu malam, dalam RM100 juga. Tak apalah, itu je pilihan yang kita ada. Sebab kita berada dekat bandar ni, so harga dia agak mahal sikit lah. So ini harga normal price lah untuk dekat Oral. Selamünaleyküm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hoş geldiniz. Malaysia. Evet. Malaysia. Malaysia. Malaysia, flag, Malaysia. Dah. Kazakhstan.
Kazakhstan. Вот сюда давай. Окей. Вот. Спасибо. Контроль. Я? Yes. Yes. Very good. Yaxshi. Yaxshi. Malaysia, Russia. Россия. Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, China, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, Russia, Finland, Europa, London. Европа. Dah. London, Turkey. Большой круг. Yes. Кругосветный. Dah. Виза, документ. Visa, yes. Таможня. Сюда? Samara. Самара, Маштакова. Dah, Samara. Там, знаешь, ремонт идет. Легковой Автобус пока. Oktober? Ya, только фура. Туда. Okey, jom kita dah sampai ke hotel. Dan kita tengok bilik di atas. Parking kat bawah tu. Tolak ke tarik? Oh, double. Panas di sini. Assalamualaikum. Oh, kasut buka. Assalamualaikum. Bila kita sama ke? Anak serta ni dia minggu main mandaku main serta banyak orang tua ada. Okey, alhamdulillah sekarang dah pukul 11 malam. So waktu untuk tidur. Dah selepas makan, dah habis mandi, dah solat. So kita jumpa esok, insya-Allah kami akan menuju ke arah Rusia. Okey, selamat malam. Assalamualaikum. Bye. Okey, sehingga di sini saja untuk episod kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Tapi sebelum tu, sedikit hikmah daripada saya. Mendiang Albert Einstein pernah berkata, kita hanya akan gagal bila kita berhenti mencuba. So, jangan putus asa bila gagal kerana sekali gagal bukanlah bermakna gagal selamanya. Kerana setiap kegagalan adalah sebagai guru untuk kita menuju ke arah kejayaan. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Sebelum tu, bagi siapa yang belum subscribe, please klik butang subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng supaya setiap kali saya upload video yang baru, anda akan dapat notification. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.